Orang suruh baca Yasin, dia tengok. Lepas tu bila kita cakap kat dia, kenapa awak tengok saja? Ustaz kata tengok boleh pahala. Apa nak baca? Tengok boleh pahala dah. Inilah namanya tuan-tuan. Orang cakap apa? Kurang minum susu formula. Banyak minum susu tin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maksudnya Quran tengok boleh pahala, baca boleh pahala, amal boleh pahala, hafal boleh suku pula pahala. Itu maksud dia. Maka tuan-tuan gunalah anggota kita ni, tuan-tuan rahmati Allah, pada jalan yang diredai oleh Allah. Ada kaki berjalan tempat yang diredai oleh Allah. Ada tangan guna untuk bersalaman dengan orang, guna untuk bantu orang. Bukan guna tangan ni untuk pukul orang, untuk mencuri, bukan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di antara nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kaya, guna kekayaan itu untuk tolong orang, bukan untuk kutuk orang miskin. Kekayaan itu untuk bantu orang. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, di dalam surah An-Naml ayat 40, katanya Allah Ta'ala, qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam melihat singgah sana itu terletak di sisinya, berkatalah Nabi Sulaiman alaihissalam, ini ialah limpah kurniaan Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur ataupun tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Nabi Sulaiman dia sedar bahawasanya apa nikmat yang Allah bagi pada aku ni ialah apa dia? Ialah satu perkara ujian. Sebab kita nampak orang miskin itu diuji, orang kaya itu diberi nikmat. Tak betul, kurang tepat. Betul tapi kurang tepat. Sedangkan tuan-tuan, orang miskin itu diuji dengan kesabaran. Sama ada dia mampu bersabar ataupun dia bertindak di luar batasan dengan mencuri, dengan mengeluh. Adapun kita orang yang kaya, Allah Ta'ala bagi kekayaan, diuji dengan kesyukuran. Apa yang kita ada bersyukur, ataupun kita tidak mengenangkan nikmat pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Itu sebab tuan-tuan rahmati Allah, kaya pun ujian, miskin pun ujian. Kita di Malaysia ni diuji dengan kenikmatan. Dengan kenikmatan tuan-tuan. Ni banyak makanan, boleh minum air. Adapun saudara mara kita di Gaza, mereka diuji dengan kesusahan. Tetapi bila kita nak dibandingkan, kalau ujian kesusahan dengan ujian kesenangan, mana yang lebih dekat diri kepada Allah, lebih ingat pada Allah? Jawapannya, diuji kesusahan itu lebih dekat diri kepada Allah. Diuji kenikmatan itu lebih banyak lupa kepada Allah Ta'ala.